Nak beli emas, guna pinjaman bank. Nampak macam idea bijak kan? Tapi sebenarnya boleh jadi perangkap. Kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, emas bukan untuk dikejar-kejar dengan hutang, tapi dikumpul dengan sabar dan disiplin. Bila beli emas gunakan pinjaman, anda kena bayar faedah pinjaman. Sedangkan untung kenaikan harga emas mungkin lebih kurang sama dengan kadar faedah. Maksudnya, anda simpan emas tanpa ada untung sehinggalah habis bayar hutang. Belum kira lagi komitmen bulanan yang perlu ditanggung. Kalau anda mampu bayar pinjaman setiap bulan, sebenarnya anda dah mampu menabung emas tanpa perlu berhutang pun. Dengan akaun emas CAP, anda boleh menabung ikut bajet sendiri, serendah 100 sahaja. Sekiranya anda berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video 5 langkah daftar percuma. Saya akan bantu anda sebaiknya.